Kempen Bija Air Madani Peringkat Kebangsaan yang dirasmikan pada Khamis menuntut setiap individu menjadi ejen perubahan dalam menjayakan usaha melestarikan sumber air negara. Kempen ini diharap dapat memupuk kesedaran dalam mencetuskan anjakan budaya dalam kalangan semua lapisan rakyat. Demikian seru Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadhillah Yusof. Kempen Bija Air Madani yang kita lancarkan hari ini berdiri seiring dengan pelbagai inisiatif serantau dan global yang turut mengangkat agenda pemeliharaan air dan keterjaminan sumber air. Dari kempen Every Drop Counts di Singapura ke program Water for Life di Eropah dan gerakan UN Water Action Decade di peringkat antarabangsa, dunia sedang bersatu untuk menangani krisis air global. Dalam ucapannya, Datuk Seri Fadhillah berkata, kempen Bija Air Madani merangkumi pendekatan pendidikan, pelibatan pelbagai pihak dan perubahan tingkah laku secara menyeluruh menerusi 4 tonggak utama: kelestarian, pemeliharaan, advokasi dan asuhan. Malaysia meskipun diberkati dengan kadar hujan yang tinggi, turut terkesan dengan perubahan iklim. Keterjaminan air semakin terancam akibat pencemaran sungai oleh sisa industri, pembuangan bahan kimia, pembangunan yang tidak terkawal serta permintaan yang terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan urbanisasi. Kesan perubahan iklim pula menjadi keadaan yang lebih kompleks. Justru Petra giat memperkukuhkan penguatkuasaan terhadap pencemaran sumber air dengan meminta Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 atau Akta 655 memperluas sistem pemantauan di setiap lokasi serta memperkenalkan pelbagai inisiatif pendidikan dan kempen kesedaran.